Seorang ayah jarang bercakap tentang tekanan yang dia tanggung. Tapi setiap hari dia fikir tentang satu perkara. Cukup tak rezeki keluarga aku? Kita bekerja bukan sebab kita mahu lebih, tapi sebab kita mahu jamin masa depan anak-anak. Hari ini gaji mungkin cukup, tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada 10 ke 20 tahun akan datang. Kos hidup makin naik, nilai duit makin susut. Sebab tu ramai ayah sekarang mula fikir tentang simpanan yang boleh melindungi nilai. Saya juga seorang ayah. Saya tak cari jalan cepat kaya. Saya cuma mahu hasil kerja keras hari ini masih bernilai untuk keluarga pada suatu hari nanti. Jadi saya pilih emas. Emas bukan untuk menunjuk-nunjuk. Emas adalah aset sebenar yang terbukti kekal nilainya sejak dulu lagi. Dengan public gold, ayah-ayah boleh mula simpan serendah RM100 sahaja. Emas fizikal 999, patuh syariah, simpan ikut kemampuan, tanpa hutang, boleh dijadikan simpanan jangka panjang keluarga. Simpan sedikit tetapi konsisten. Itu sudah cukup untuk seorang ayah yang mahu melindungi keluarganya. Kalau tuan seorang ayah yang sedang fikir tentang masa depan keluarga dan nak mula simpan emas dengan cara yang betul, hubungi saya sekarang. Saya boleh bantu ayah-ayah untuk memulakan langkah pertama dengan tenang dan jujur.